Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ila ahli baitihi ajma'in wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in ثم إلى أرواح العلماء العاملين وإلى أولياء الله الصالحين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا ومعلمينا ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita panjat setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah kerana Allah mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Allah afiatkan tubuh badan kita dan Allah masih izin kepada kita untuk terus melakukan ibadat kepadanya. Hari ini hari Jumaat 2 Jamadil Awal ataupun Jumada Al-Ula. Saat saja kita rasa masa berjalan, dan sudah tentunya jika kita merujuk kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilm wa yataqarabuz zaman. Tak akan berlaku kiamat sehingga ilmu pengetahuan yang ada di dada ulama diambil, yakni dengan dimatikan ulama. Pada masa para ulama dimatikan, artinya ilmu yang ada di dalam dada mereka turut terangkat. Apabila berlaku keadaan yang semacam itu, kata Nabi, hatta la yabqa, sehingga tidak ada lagi ulama. Fattakhadhan nasu, pada ketika mana ulama sudah tidak ada lagi, ru'usan juhala. Pada waktu itu masyarakat manusia akan memilih ketua mereka, pemimpin mereka dari kalangan orang-orang jahil, tak berilmu. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Apabila pemimpin yang memimpin masyarakat pada waktu itu jahil, kepada mereka dirojok, ditanya sesuatu terutama berkenaan dengan hukum, hakam, agama, mereka pun menjawab fa'aftau, mereka menjawab, berpetua, patwa, fadallu wa adallu, mereka sendiri pun sesat
dan mereka menyesatkan pula orang ramai. Begitu akan berlaku. Wa yataqarab az-zaman, masa berlalu begitu cepat. Zaman, jarak di antara satu masa ke satu masa sangat cepat, dekat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu macam satu hari. Hari ini kita rasa macam tu. Kita rasa macam tu. Minggu lepas kita merasa lagu sat saja macam sehari. Hari ini kita sudah masuk pada bulan 2 Jumada Al-Ula. Sat saja. Yang sudah tentunya kita semakin tua lah. Kita semakin tua, semakin dekat dengan tempoh hayat kita. Kita hadapi keadaan seperti ini. Dan apa yang Nabi beritahu kepada kita supaya kita mengambil peluang kesempatan merebut masa yang masih ada di hadapan kita untuk membina kehidupan kita. Bersiap sedia dengan bekalan-bekalan di hari akhirat. Hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari Jumaat. Nabi mengajak kita dan menyuruh kita para umat baginda memperbanyakkan selawat. Memperbanyakkan selawat. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, ada satu orang ulama hebat, lahir pada tahun 2000, kita setengah 2001, meninggal dunia pada tahun 2201, meninggal dunia pada 283 Hijrah. Seorang ulama besar, seorang yang warak, seorang yang mutasawwif. Dia cerita, dia kata satu orang bermimpi, dalam mimpinya dia berjumpa dengan Imam Syafi'i. Bila dia jumpa dengan Imam Syafi'i, dia yang mimpi ni pun dia tahulah siapa dia, Imam Syafi'i. Satu orang yang ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi titihan dia. Satu orang yang semenjak baru umur 7 tahun dah sudah menghafaz Al-Quran. Satu orang yang ketika mana umurnya masih di peringkat belasan tahun, sudah diizinkan oleh gurunya Imam Malik untuk mengeluarkan fatwa. Hebat. Bila dia jumpa, dia pun bertanya sesuatu, maka antara yang dia tanya, kawan yang mimpi jumpa Imam Syafi'i itu tadi, bagaimana dia mendapat menerima layanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya yang tu. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dia kata dia diberi layanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan dia di atas kursi daripada emas. Dan dikenakan pakaian-pakaian yang sangat mewah daripada lu'lu', daripada marjan yang sangat mewah. Dan juga diberi layanan semacam pengantin baru pada malam yang pertama. Imam Syafi'i jawab kepada dia macam tu. Lalu dia tanya Imam Syafi'i, daripada amalan yang semacam mana, wahai Imam? Maka kata Imam Syafi'i, karena saya ada menulis kalimat selawat ke atas Nabi dalam kitab saya Ar-Risalah. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, nama dia Ar-Risalah. Kata Imam Syafi'i, saya ada menulis lafaz selawat ke atas Nabi dalam kitab saya Ar-Risalah. Lafaz yang berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad
kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kullama ghafala an zikrihil ghafilun. Dua selawat ni. Karena saya ada menulis 2 kalimat selawat dalam kitab saya Ar-Risalah, maka Allah memberi kepada saya layanan seperti ini. Padahal kalau kita nak tengok Imam Syafi'i masih banyak lagi apa yang dilakukan. Dia menulis sebuah kitab yang terkenal, kitab induknya Al-Ibanah, Risalah itu tadi. Apa Quran semenjak kecil lagi. Nah, alim semenjak umur belasan tahun dan sudah dibenarkan oleh gurunya mengeluarkan fatwa, banyak sumbangan dia. Tapi yang dijawabnya, Allah Subhanahu wa taala memberi layanan kepada dia begitu hebat, sebagaimana yang disebutkan tadi, kerana 2 kalimat selawat yang ditulis dalam kitab Risalah dia. Maknanya nilai selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. So, itu dalam Al-Quran Allah memberitahu kepada kita, dan ayat ini setiap minggu dibaca oleh khatib hari Jumaat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beritahu kita dalam ayat ini, Allah sendiri yang mengucap selawat dan salam ke atas Nabi. Dan juga para malaikat. Malaikat Allah menyusuli. Allah Subhanahu wa taala suruh kita selawat ke atas Nabi. Sebelum Allah suruh kita selawat, Allah sendiri memberitahu kepada kita, ya Allah selawat ke atas Nabi. Mulia, besar, agungnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga ajak kita, idza kana yaumul jumu'ati fa aktsiru minas salati alayya. Dan bila mana kamu berada pada hari Jumaat, perbanyakkan selawat ke atasku. Bermacam-macam bentuk selawat. Kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita leka. Tinggal selawat kita dalam tasyahud, dalam solat kita lah. Itulah yang tinggal 9 kali. Tasyahud awal, tasyahud akhir, ada selawat di situ. Untuk salat-salat maghrib, isya, zuhur, asar. Pada salat subuh sekali lah, pasal dia 2 rakaat saja. Kadang-kadang selawat tu saja yang kita baca, itu pun pasal rukun salat. Leka, lalai. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi dalam kehidupan kita ini. InsyaAllah pada pagi ini kita nak tengok satu hadis yang Nabi SAW memberitahu kepada kita. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, meriwayat daripada Nabi, menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Hatta balagha 60. Rawahul Bukhari. A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60.
Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi lagi apa-apa alasan untuk memohon, meminta uzur kepadanya oleh seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan tempoh atau lanjutkan tempoh ajalnya sehingga menjangkau usia 60 tahun. Bila Allah Subhanahu wa taala lanjutkan tempoh ajal dia dan dia sudah menjangkau umur 60 tahun, Allah tidak lagi memberi peluang kepada dia untuk meminta maaf kerana kecuaian dia dalam hidup dia. Sehingga kewajipan-kewajipan Allah Subhanahu wa taala ke atas dia tak tunai. Sehingga dia lalai sama sekali tentang kewajipan-kewajipan Allah ke atas dia. Lalu sebagaimana yang disebut oleh syurahul hadis, dia mayu kepada Allah, minta Allah panjangkan umur dia. Bila Allah panjangkan umur dia, dia nak minta maaf di atas segala kesalahan dia yang lalu dan dia nak mula taat kepada Allah, melaksanakan segala kewajipan Allah ke atas dia. Dia nak tinggal segala perbuatan amalan maksiat yang dilakukan selama ini. Yang tu a'zarallahu ila imri'in, Allah dah tak bagi dah. Cukup dah Allah lanjutkan umur dia, usia dia sehingga 60 tahun yang sepatutnya dalam tempoh tersebut dia sudah pun banyak melakukan amal ibadat kepada Allah, melaksanakan segala kewajipan Allah ke atas dia, yang Allah suruh dia buat, yang Allah larang dia tinggal. Karena Allah sudah memberi peluang kepada dia, sudah cukup. Bila mana seseorang itu sudah mencapai umur 60 tahun. Sebab umur ini, 60 tahun ini, ada Nabi menyebut, ini adalah kebiasaan. Ghalib umur umat akhir zaman ini, umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, a'maru ummati baina 60 wa 70. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umur umat aku, kata Nabi, di antara 60 hingga ke 70 tahun. Ghalib. Ada yang tak sampai 60 dah mati, ada yang lebih daripada 70 tak mati lagi pun ada, tapi ghalibnya di antara 60 hingga 70 tahun. Umur pencen kita lah. Umur pencen kita. Termasuklah segunungan daripada kita masa duduk masih lagi berada di umur dia bekerja tak sampai lagi umur pencen. Pencen esok kita mula pergi masjid. Pencen esok kita mula pergi mengaji. Pencen esok berulang nak buat ibadat banyak-banyak. Ada yang macam tu. Ada yang macam tu. Jadi maknanya janji-janji yang semacam tu mungkin dia janji kepada diri dia sendiri. Ghalibnya sampai umur 60 tak berlaku juga. Tak mai juga kat masjid. Tak mai juga majlis-majlis ilmu. Tak buat juga amal ibadat yang dijanjikan itu. Itu maksudnya. Allah tidak lagi memberi peluang kepada mereka-mereka yang Allah lanjutkan usia dah sehingga mencapai 60 tahun. Bila sudah berada pada umur 60 tahun, dia dah minta maaf kepada Allah di atas segala kelalaian, kecuaian dia. Nak minta Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dia. Allah tak akan bagi kemaafan. Tambahlah kita ada baca di surah apa tu, kita ada baca kita ada baca dalam surah Munafiqun. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat sebelum tu,
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kekayaan kamu, anak pinak kamu, nah, melalaikan, menjadi sebab melalaikan kamu daripada zikrillah. Ingat kepada Allah, taat kepada Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang berbuat demikian, makna dengan harta benda yang ada pada dia, dengan anak pinak dia yang ramai, sahabat handai dia yang pandai, ramai menyebabkan dia lalai dengan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sehingga sampai satu masa ketika mana Allah Subhanahu wa taala tempoh ajal dia dah sampai, dia minta kepada Allah, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta Allah bagi tangguh sekejap, jangan ambil nyawa dia lagi. Pasal apa? Fa saddaqa wa akum minas salihin. Baru dia nak buat amalan ketaatan, amalan sedekah dan sebagainya. Dia beritahu kepada Allah, minta Allah tangguh tempoh hayat dia, pasal dia nak melakukan amal-amal soleh, pasal dia nak buat amalan sedekah dan sebagainya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memberi peluang lagi. Allah tidak akan menangguhkan lagi kepada seseorang apabila ajal dia sudah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, maksudnya takdir, kata Allah Subhanahu wa taala, memberi peluang kepada dia, dan dia minta Allah lanjutkan tempoh, bagi sikit tempoh masa kepada dia. Andai kata Allah bagi tempoh, bagi peluang kepada dia, dia tak akan buat juga. Tabiat manusia. Jadi hadis ini banyaklah terkenal ke atas kita lah, sebab kita dah umur, kebanyakan kita duduk kat daerah tu lah, 60 hingga 70 tahun atau lebih, ataupun yang tak sampai lagi 60, nah, dah dekat-dekat dah. Bukan masa dia untuk kita nak minta maaf kepada Allah di atas segala kecuaian kita yang lalu. Kata ulama yang memberi pencerahan kepada hadis ini, pada waktu ini kita duduk di usia ini, kita hendaklah memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah. Kita hendaklah melekangkan kehidupan kita daripada bergantung kepada perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan duniawiyah kita. Ya, duniawiyah kita yang tidak membantu untuk ukhrawiyah. Tumpukan untuk memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah. Apa juga bentuk amal ibadat kita kepada Allah. Memperbanyakkan bekalan kita untuk hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak minta kepada Allah, minta Allah lanjut tempoh masa kita nak buat ibadat. Tidak, mulakan dengan memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah. Banyak amal ibadat kita, yang akan menjadi bekalan kita di hari akhirat nanti. Kalau kita masih ingat, ada saya sebut menakal kata-kata daripada Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Dia kata apa? Minal ghanimatil baridati an tusliha ma baqiya min umurik
minal ghanimatil baridah, di antara yang akan menguntungkan kehidupan kamu. Di antara perkara yang akan menguntungkan kehidupan ukhrawiyah kamu, kehidupan kamu dengan Allah, an tusliha ma baqiya min umurik, kamu memperbetulkan sakibaki umur yang masih ada pada kamu. Betulkan balik. Kita berada pada usia ini, di waktu ini, kita suluh balik ke belakang, kita dapat melihat dan kita dapat mengetahui dengan yakin kerana kita sendiri yang melalui kehidupan kita. Sangat banyak kecuaian kita, kelalaian kita dalam hidup kita ini. Kita mempersia-siakan masa. Kata ulama, mempersia-siakan masa itu artinya Anda mempersia-siakan kehidupan Anda. Kita mempersia-siakan masa yang ada pada kita ini, maknanya kita mempersia-siakan kehidupan kita. Orang yang mempersia-siakan kehidupan dia akan menyesal. Menyesal yang tidak ada guna lagi penyesalannya. Kita tak boleh panggil balik masa-masa yang berlalu untuk letak di hadapan kita. Kita nak manfaatkan masa itu. Tidak ada peluang yang semacam itu. Ya? Bukan kata kita nak panggil balik keseluruhan umur kita. Kalau kita sudah 60 tahun sekarang ini, kita tolak 15 tahun, tinggal 45 tahun. Nak panggil balik masa 45 tahun yang kita telah mempersia-siakan perjalanannya itu, kita nak ambil balik tak di depan kita, kita nak manfaatkan. Bukan sebanyak itu yang tak mungkin, mustahil untuk kita bawa balik. Bahkan 1 minit yang telah berlalu dalam kehidupan harian kita pun kita sudah tidak boleh bawa, panggil kembali untuk letak di hadapan kita bagi tujuan kita nak memanfaatkan. Walau sebanyak mana harta kekayaan yang ada dalam milik kita, kita nak beli 1 second masa yang berlalu dalam kehidupan kita, nak letak di depan kita untuk kita manfaatkan. Tak mungkin, mustahil sama sekali. Jadi apabila kita melihat kembali, tengok balik, muhasabah balik apa yang kita buat dalam tempoh itu. Kalau umur kita 60 tahun, 45 tahun yang telah berlalu. Apa yang kita buat? Tentu kita akan jumpa, tentu kita akan dapat jawapan. Jawapan yang akan kebanyakannya membawa maksud kita telah menganiaya diri kita sendiri. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut dalam Al-Quran. Dan ada doa yang mengandungi maksud kita mengaku di depan Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah melakukan penganiayaan terhadap diri kami sendiri. Kita buat naya ke atas diri kita sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampunilah kesilapan kami, ketelanjuran kami, kesalahan kami. Karena tidak ada siapa yang boleh memberi keampunan melainkan Engkau jua, ya Allah. Lalu kata Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah tadi, di antara yang akan memberi keuntungan kepada kamu dalam kehidupan kamu, an tusliha ma baqiya min umurik. Kamu perbetul balik. Perbetul balik segala kesilapan-kesilapan, keterlanjuran yang lalu dalam usia yang masih berbaki dalam kehidupan kamu. Usia kita yang masih berbaki, kita bukan kita tahu, siapa pun tak tahu. Saya pun tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan pun tak tahu.
Berapa hari lagi ya Allah nak izin, masih izin kepada kita untuk hidup di muka bumi ini. Yang kemarin telah berlalu, tak akan mungkin kita panggil tak di hadapan. Yang hari ini seadanya, tekan hari ini. Hari inilah kita nak perbaik balik. Hari inilah kita nak perbetul. Hari inilah kita nak buat kadar yang kita mampu. Ya, amal ibadat kita kepada Allah, nak taubat banyak-banyak kepada Allah, nak istighfar banyak-banyak kepada Allah, selain daripada apa yang kita sebut tadi. Nah, banyak-banyak nak selawat ke atas Nabi, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, esok, nah, kita tak tahu di mana kita berada, apa yang akan berlaku, kita tak tahu. Bahkan bukan esok, 1 jam, 2 jam akan datang pun kita tak tahu. Ya? Jadi, di hari ini yang Allah masih izin kepada kita untuk hidup, manfaatkan masa yang ada. Manfaatkan masa yang ada untuk islah ma baqiya min umurina. Betul balik, pelok balik. Nah, saking baqiya masih ada umur yang Allah izinkan untuk kita terus hidup. Wa yughfar laka ma madha min umrik. Yang kedua kata Ibnu Katsir, segala salah silap kita yang lalu, ketelajuran kita yang lalu, 45 tahun yang lalu, diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampun, Allah maaf. Segala salah silap kita, kecuaian kita, perbuatan maksiat yang kita lakukan, diberikan keampunan oleh Allah. Ya, sudah tentu melalui istighfar kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan sadiqatan nasuha. Ya, kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, yang datang daripada keinsapan, ya, yang datang daripada penyesalan daripada hati kecil kita. Kita menyesal sungguh-sungguh. Dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala disifatkan sebagai oleh ulama sebagai taubatan sadiqatan, ikhlas kerana Allah. Allah akan ampun. Allah akan ampun sebab Allah Ghaffar. Sebab Allah Ghafur. Sebab Allah Ghafiruz Zamb. Dalam Al-Quran bila Allah nak ceritakan kepada kita tentang sifat pengampunan Allah terhadap segala kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, Allah datangkan dengan 3 bentuk kalimat. Yang pertama Allah sebut Ghafiruz Zamb. Allah akan mengampun segala dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba dia, oleh kita. Allah sebut juga dalam Al-Quran tentang sifat pengampunan Allah terhadap segala dosa kesalahan yang dilakukan oleh hamba ini. Allah gunakan perkataan Ghafur. Dan Allah gunakan juga dalam Al-Quran Ghaffar. Dari segi bahasa Arab, Ghafir itu biasa mengampun. Ghaffar dan Ghafur maha pengampun. Para ulama mufassirin ketika mentafsirkan ayat-ayat ini, kalimat-kalimat ini, memberitahu kepada kita Allah nak bagi kepada kita harapan, terutama kita hamba-hamba Allah yang hidup dengan segala dosa, kesalahan dan maksiat kita kepada Allah. Kalau tahap perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah berada pada tahap biasa, Allah sebut Ghafiruz Zamb dengan
kalimat biasa, Allah akan ampun segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Kalau tahap perbuatan maksiat, dosa yang dilakukan itu tinggi lagi daripada tahap biasa, Allah memberitahu Ghafurur Rahim. Dalam bahasa Arab dia panggil sirah mubalaghah. Mana sangat-sangat luas sifat pengampunan Allah. Begitu juga Ghaffar. Ghaffarul liman taba. Sangat-sangat luas sifat pengampunan Allah kepada mana-mana hamba ada yang bertaubat kepada dia. Kata ulama, untuk memberi harapan kepada kita hamba-hamba dia, dalam apa juga kategori maksiat dosa yang mereka lakukan itu, Allah akan memberi keampunan apabila mereka beristighfar kepada Allah, apabila mereka banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cipta kita dengan Allah sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, Maha penyayang. Allah sayang. Dicerita dalam hadis muka bumi yang kita hidup di atas muka bumi ini, ya, datang berjumpa dengan Allah. Rabbi i'zilli. Bumi yang kita duduk ni. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an akhsifa bana Adam. Dia nak telan satu jenis makhluk anak Adam ini yang duduk di atas muka bumi ini dengan segala maksiat dan dosa yang mereka lakukan kepada Allah. Bumi nak telan. Sejarah bumi telan manusia ini Qarun di taman Nabi Musa. Bumi telan segala harta kekayaan yang dimiliki. Langit, mai langit pula. Dia datang, ya Rabbi i'zilli, minta izin juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggugurkan kepingan langit ke atas makhluk Allah, anak Adam yang buat maksiat kepada Allah. Datang pula laut. Begitulah juga minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nak tenggelamkan jenis anak-anak Adam yang duduk di muka bumi Allah, yang menikmati segala anugerah Allah, tapi dia buat maksiat kepada Allah. Laut minta nak telan, tenggelamkan makhluk Allah jenis ini. Bukit Bukau, Gunung Ganang pula. Begitu juga datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minta izin, ya, nak timpakan makhluk-makhluk itu tadi. Mereka melihat gelagat pangai makhluk Allah Ta'ala yang duduk di muka bumi Allah, menikmati segala nikmat yang Allah bagi kat mereka. Mereka tidak bersyukur, sebaliknya mereka melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Apa jawapan Allah kepada permintaan daripada bumi, langit, lautan dan juga bukit Bukau, Gunung Ganang itu tadi? Allah jawab, "Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum." Allah jawab kepada tadi, langit, bumi, lautan, bukit Bukau, Gunung Ganang, kalau kamu yang menciptakan mereka, kamu juga akan sayang kepada mereka. Macamlah kita kata kita ibu bapa,
Nah, ibu yang melahirkan, bapa yang membesarkan anak. Maka di antara anak-anak itu, contohlah, no, ada anak yang bagus, ada anak yang nakai. No. Ada anak yang bagus baik, ada anak yang nakai yang tak baik. No. Sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, tetap dia kasih kepada anak yang nakai tadi, macam mana dia kasih kepada anak yang baik? Anak yang baik. Begitu jawapan Allah. Kalau kamu yang menciptakan mereka ini makhluk anak Adam yang nakai-nakai, yang dah buat maksiat, yang dah buat dosa ini, kalau kamu yang menciptakan mereka ini, la rahimtumuhum, kamu akan sayang, kamu akan kasih kat mereka. Allah tak kenakan lagi. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi menceritakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang layanan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia yang dok buat maksiat ni. Allah memberitahu yang maksudnya, jika sekiranya mereka ini kembali kepadaku, bitaubati, anak-anak ini, makhluk Allah anak ini. Jika sekiranya mereka bertaubat, istighfar kepadaku di atas perbuatan dosa yang mereka lakukan, fa ana habibuhum, aku adalah kekasih mereka, aku sayang kepada mereka. Wa illam yatubu, kalau makhluk-makhlukku yang nakal-nakal yang hidup kerana buat maksiat ini, lam yatubu, mereka tak bertaubat, mereka tidak istighfar, fa ana tabibuhum, aku adalah tabib mereka. Tabib apa dia? Tabib itu doktor. Kalau makhluk-makhluk yang nakai ini tidak istighfar, tidak bertaubat kepada aku, fa ana tabibuhum, aku adalah tabib mereka. Aku akan merawat mereka. Macam kita lah, sama-sama apa orang kata makhluk ini, kita doktor, kita ada macam-macam. Dan bila mana kita sakit, orang yang dok buat maksiat ni orang sakit, jiwa dia sakit. Macam kita, kalau kita sama-sama manusia, kita sakit, kita akan pergi jumpa dengan doktor. Doktor akan tengok, rawat, scan, macam-macam. Ya? Kalau tahap penyakit kita itu berada pada tahap kronik, ya? Maka doktor yang nak merawatkan pesakit dia yang mengidap penyakit kronik tadi, ada yang kena bedah. Kalau pasien-pasien jenis apa ortopedik, tulang-tulang ni kena kerat tulang. Maka begitu juga Allah sebut, wa illam yatubu, kalau hamba-hambaku yang buat maksiat kepadaku, buat dosa kepadaku, depa tak bertobat, depa tak istighfar, fa ana tabibuhum, aku adalah tabib mereka. Ya. Kalau tahap maksiat yang dibuat itu tinggi, maka dalam Allah nak merawat mereka, nak mengembalikan mereka kepada bersih daripada dosa, kotoran dosa dan maksiat tadi, mengikut tahap perbuatan maksiat dan dosa. Nah, pasal Allah sayang nak membersihkan kembali mereka daripada kotoran-kotoran dosa itu. Maka sebab itu kita tengok dalam kehidupan kita, nah, ada orang yang Allah kenakan dengan macam-macam. Itu tabib. Itu cara Allah merawat hamba-hamba dia yang maksiat. Sakit kronik Allah bagi, termasuk tu. Nah, Allah kenakan dengan macam-macam ujian-ujian yang berat-berat. Nah,
menyempitkan kehidupan dia. Itu cara Allah merawat hamba-hamba dia yang maksiat, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala nak bersihkan mereka, nak kembalikan mereka ke pangkal jalan ataupun ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah dalam melayan kita, mengurus, mentadbir kita makhluk-makhluk dia. Begitu keadaan dia. Baik, kita kembali kepada apa yang Ibnu Katsir sebut tadi. Marilah sama-sama, satu kata-kata mutiara yang sangat tinggi nilai dia. Kamu akan beruntung sekiranya kamu dapat memperbaiki kembali dalam usia yang masih berbaki segala salah silap, keterlanjuran yang telah lalu. Betul balik. Minta kepada Allah. Kalau mungkin, kalau dengan kudrat dan iradah yang ada kat kita ni kita tak mampu, minta Allah tolong kita. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah. Dan wa yughfar laka ma madha min umurik, diberikan keampunan kepada kamu terhadap segala kesalahan dan maksiat yang telah kamu lakukan pada masa-masa yang lalu. Meminta kepada kita dua benda. Memperbetulkan balik kehidupan kita dalam usia yang masih berbaki. Yang kedua, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha di atas segala perbuatan maksiat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, diberi keberkatan kepada kita, diberi taufik dan hidayah oleh Allah kepada kita. Allah memberi keampunan kepada kita di atas segala kesalahan yang telah lalu. Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk memperbetulkan, memperbaiki sakit-baki umur kita yang masih ada, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna min 'ibadika as-salihin al-muslihin. وارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونسألك مرافقته في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.